Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tengok ada ligan tak? Okay, hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Rezeki Padu. Okay, untuk video kali ni aku nak set on ikan. Okay, untuk aku bagi makan ikan toman aku. Okay. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go, check it out. Okay kan, tadi aku dah pergi parit buntak. Aku beli penyauk untuk aku set on ikan. Bagi ikan toman aku makan kan. Okay, abang tengok RM5.5 Okay, ni RM5.5. Kalau hampa nak yang ni, apa boleh tengok dekat bawah. Sebab apa aku kata yang ni bagus, sebab apa aku ambil penyauk ni, sebab apa boleh tengok bila dia tarik kan, dia makin panjang. Contohnya kita nak sok depan ni kan. Okay, kita boleh sok. Kalau kita nak jauh, kita nak duduk pada jauh, kita boleh tarik panjang ni. Okay, panjang kau mungkin dalam 1 hasta. Setengah depa senang. Okay, jauh panjang kau. Okay, jadi tak mau cakap banyak, jom kita esok lah. Okay, langit pun dah mula nak hujan. Boleh tengok langit gelap. Jadi main asal lah. Okay, let's go check it out. Ni pot pertama kita. Rasa macam tak duk. Boleh tengok ini. Dia macam tak apa nak menangkap lah. Saya tengok belah ni pula. Sini banyak Kau rasa kena cari spot lain bahaya kan nak turun ni, mungkin seluk ni. Let's go check it out. Spot lain. Okay, alhamdulillah kita sampai ke spot yang kedua. Okay, ni nampak lah macam kemas sikit bawah. Okay, ush. Jaga mic jatuh dalam parit dah yo. Okay gang. Liput ni. Depan tu okey lah. Depan tu ajak nyoi. Sini. Aduh. Anak selut dalam berisau jatuh lalu. Tengah parit. Sat ni. Dah. Dah Ada. Sini. Besar mat ni. Kat ni depan parit. Cuk. Okey. Allah. Dah. Ada geng. Sat. Pundu kan. Telur ikan kan. Kopi ada. Alhamdulillah. Boleh kita nak masuk ni. Tak banyak apa kan? Ada 5 ekor Okey, bismillah. Ikan yang pertama. Tu dah. Okey, nampak ni. Betul aku. Lepas tu kan. Kau rasa kita pergi depan tu lah. Depan tu dekat sikit. Lepas tu ayak dah pun tinggi lah. Okey, let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mai tu atas. Awak ni. Entah lah.
Oh, dah. Ada 3 ekor. Ayam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tu. Oh, nyoa ni. Risau je cukup lah. Ada apa lah, 4 ekor lah. Okay, sikit. Sebab ikan toman kan makan 10 ekor. 10 ekor lah. Mungkin dia makan dalam 2-3 ekor gitu lah, rasa lah. Okay, sekekor lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Awak dah. Oh, dah sit back kan. Aku baru nak naik selamat pasar tu. Tidak lepas tu. Tepi kok. Okay. Alhamdulillah, aku rasa cukup lah kot. Mungkin dalam 4 ekor gitu lah. Kalau tak cukup nanti kita tanya orang lain lah. Tanya Toman tu. Cukup tak? Tak cukup, kita tambah lagi, kita masuk ni. Buat permulaan ni bagi dia 4 ekor tu lah. Okay. Let's go. Jom kita pergi bagi dia makan. Mantap. Debu-debu Malaya. Okay geng, bismillahirrahmanirrahim. Ni ikan kita. Dia hidup lagi lah. Tu dah kemah. Ni mungkin 2 hari lah sebab dia kuasa dia tak mau makan ni kot. Dia tak lalu makan ni sebab dia terkejut kan. Jadi hari ni okey lah, 2 hari lah. Okay, jadi bismillahirrahmanirrahim. Allah, ikan lompat pula. Okay. Apa? Kol-kol sikit tu biasa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tengok ada ligan tak? Sat. Ikan yang kedua. Oh, okey. Dia mula ligan lah. Sat, kita ambil yang keempat. Dia pakai? Oh, doi. Okay. Mungkin dia agak malu-malu lagi lah ni. Okay kan, mungkin dia agak malu-malu kucing lagi lah dia nak makan ni. Mungkin tak apa, hari kita akan katuk dah, kita akan biar piar, kalau dia lapar dia makan lah. Baru ni tok aku dah bagi sekok lagi lah, anak Toman. Lepas tu yang tu mati kan sebab dia kena panas aku rasa. Sebab dia kena panas, lepas tu dia tak boleh tahan lama, dia mati. Yang ni antara yang first hari tu dapat hidup lagi lah. Okay. Tu InsyaAllah nanti kita akan beli aquarium kat dia. Aquarium yang kacau, yang padu ya. Okay, baru kita jaga dia bagi dia agresif. Baru kita akan belah dia lagi nampak jahat lah. Dia kita tutup makan pop. Nanti kita nak tengok yang tu mahal dah kan. Okay, jadi itu saja video aku untuk hari ni. Kepada hampa semua jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Follow untuk video yang seterusnya. Okay. Check balik button subscribe hampa. Kemungkinan button hampa subscribe sendiri. Okay, yang dah subscribe tak apa. Okay. Jadi selawat jangan tinggal. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Mantap.